Perodua Kancil 2026 kembali dengan penampilan yang lebih moden sambil mengekalkan identiti sebagai kereta kompak yang mudah dipandu dan menjimatkan kos penggunaan model ini direka untuk memenuhi keperluan pemandu muda keluarga kecil serta mereka yang mahukan sebuah kereta praktikal untuk kegunaan harian dengan reka bentuk baharu yang lebih menarik. Perodua Kancil 2026 dijangka menjadi antara pilihan yang mendapat perhatian dalam segmen kereta kompak di Malaysia. Dari bahagian hadapan, Kancil 2026 tampil dengan lampu LED yang lebih tajam serta grill moden yang memberikan wajah lebih premium. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kecekapan bahan api di samping memberikan rupa yang lebih bergaya. Rim alloy baharu dan pilihan warna yang menarik menjadikan keseluruhan penampilan lebih segar serta sesuai untuk semua peringkat umur. Apabila memasuki ruang kabin, suasana yang ditawarkan lebih moden dan selesa. Papan pemuka direka dengan kemasan yang lebih berkualiti serta susun atur yang mudah digunakan. Skrin infotainment menyokong sambungan telefon pintar membolehkan pengguna menikmati muzik, navigasi dan panggilan telefon dengan lebih mudah. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. Ruang kepala dan ruang kaki juga dipertingkatkan supaya pemandu dan penumpang dapat menikmati perjalanan dengan lebih selesa walaupun untuk jarak yang lebih jauh. Dari segi prestasi, perodua Kancil 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap, bahan api serta mesra alam. Enjin ini memberikan kuasa yang mencukupi untuk pemanduan harian di bandar dan juga di lebuh raya. Transmisi automatik moden membantu pertukaran gear yang lebih lancar dan memberikan pengalaman pemanduan yang lebih tenang. Sistem suspensi turut ditala semula untuk meningkatkan keselesaan serta kestabilan ketika melalui pelbagai keadaan jalan. Ciri keselamatan juga dipertingkatkan bagi memberikan keyakinan kepada pemandu. Antara ciri yang dijangka ditawarkan ialah sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara. Kamera undur dan sensor parkir turut membantu memudahkan proses meletakkan kenderaan terutama di kawasan yang sempit. Selain itu, perodua Kancil 2026 menawarkan pelbagai kemudahan moden seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, port USB, penghawa dingin yang lebih cekap dan ruang simpanan yang praktikal. Ruang bak belakang juga sesuai untuk membawa barangan harian atau bagasi kecil, menjadikan kereta ini sangat praktikal untuk kegunaan harian. Secara keseluruhannya, perodua Kancil 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang cekap, keselesaan yang lebih baik serta ciri keselamatan yang lengkap. Ia sesuai untuk mereka yang mencari kereta kompak yang mudah dipandu, menjimatkan kos dan mempunyai teknologi terkini. Pada pendapat anda, adakah perodua Kancil 2026 mampu mengulangi kejayaan model legenda ini dan menjadi pilihan utama rakyat Malaysia? Sekali lagi, jika anda menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang like dan kongsikan video ini supaya anda tidak terlepas perkembangan otomotif yang terkini. Terima kasih kerana menonton.